Indonesia trip day 1. Driver kita. Bye. Sekarang kita on the way nak ke Indonesia. Bye. Bye. Orang kat Subang Sky Park Terminal. Lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Ahli-ahli yang akan pergi ke Indonesia. Tu. Oh. Menarik macam Kota Baru punya airport kan. Kita selalu kat KLIA je. Nampak tak? Sini. Hai, macam mana perasaan? Tiba je. Apa benda reaction je tu? Good morning Eden. Tu beliak mata. Ni balong. Hai. Jalan-jalan. Jalan-jalan lah kita. Besarnya beg. 3 orang. Untuk diorang 3. Kecil je airport dia. Tapi tak ada benda nak makan-makan. Awal sangat begitu orang. So banyak tak buka je. Ada nasi lemak 5 rasa. Tu ada food court sikit. Ni kopi Saigon tak buka lagi. Ada bungkus kau-kau. Sikit. Ni muka gantuk sangat ni, kenapa ni? Macam mana? Sekarang berapa? Sekarang pukul 6. Kosong ni, si Yumat ada lah. Tu apa ni? Airport gadget. Oh, iklan ni. Tak ada lah. Saja je. Glowing muka. Ya ke? Glowing. Tiba. Ni pula. Glowing tak glowing? Ewa. Ya. Dia kan jom pukul cuti-cuti. Yes. Sebelum puasa. Betul. Record. Tak payah lah. Kita check in. Mereka di sana. Another. Hello. Hi. Hey friend. Mana babi? Ada kat belakang. Mari masuk dalam. Tarik siapa tu? Sampai sana dia tarik Cik Su. Tengok tu. Punya tarik tu. Sampai ke sana. Sampai ke sana tarik Cik Su lah. Kita orang beratur kat sini nak check in dulu. Toyo. Ni siapa tu? Datang. Tengok tu. Main kat sini pun boleh kat si Yumat ni. Tengok tu. Ni bukan Blongso ni. Eden. Dah lepas check semua. Untuk masuk boarding time 8.55. Gate 3. Dia kata gate 3. Sini je. Ada lagi? Okey. Hai. Diorang pergi tempat lain. Jumpa nanti. Di sini. Ni pergi tempat lain dekat ni. Kecil je. Ni gate sini. Follow je. Dia yang panggil tadi. Dah belakang. Masa untuk pergi. Masuk. Kita tunggu. Lepas tu ada budak kan. Lepas tu dia tarik. Dia suruh semua pergi depan. Dia macam prioritize lah. Macam pergi terus. So, kita macam VIP pula. Kena pergi. Skip. Ni flight kita hari ini. Ada suruh jalan kat luar tadi. Marilah masuk. Jakarta, let's go. Jalan dulu. Mari. Quick and safe evacuation. Follow the instructions as per crew. You will find a copy of the safety information card in the seat belt.
Airport dia macam traditional. Cantik. Tengok dari luar pun tadi dia macam ada bumbung-bumbung ni. Cantik lah. Yeah, hello. Hello guys. Welcome to Jakarta. Yes. Juga. Sampai ni kat luar. Kita ada pak supir nak datang ambil. So let's go. Ramai. Gate 5. Ni gate 5. Oh, awak punya supir pergi ambil van dulu. Kita tunggu di sini. Tak, sabarlah video. Dia. Kak, kau nak pakai ni ke kat punya phone? Apa dia? Tak apa. Dia. Selfie ke? Tak. Ini supir kita kat sini. Kita susun beg dulu. Kita naik van lah. Senang. Terus pergi ke Bandung. Ke Bandung tapi persilakan. Let's go. On the way. Kita dalam van sekarang. Hai guys. Di mana-mana restoran lokal. Restoran lokal. Yeay. Halo. Oh yo, spare. Diva. Halo. Ada restoran lokal di Bandung. Halo. Halo. Ada di mana berapa jam lagi ya? Dia lama lagi. Halo. Oh, tengok banyak mana. Apa ni? Okay, baik. Tu ayam ini. Ada lagi ayam. Terima kasih. Abang hanya ada lagi. Mana? Oh, boleh? Ya. Aduh. Ada yang buka dia. Kan, sedap. Air dah lah. Lawson. Tengok siapa kata kat Indonesia tak ada Lawson. Ada tahu tu. Bukan kat Japan je. Kat sini pun ada. Lawson. Kita singgah dekat RR dia. Itu yang Lawson tadi tu. Sana. On the way ke Bandung. Hai. So, kita dekat Granda Farm. Ni lobbynya. Lobby. Okay. Masuk je. Masuk je lah. Okay. Oh, besar. Sebelah belakang. Oh, dapur kat sini. Dapur. Bilik. 1, 2, 3. At Braga. Kita kat Braga Walk City. Vibe macam kat Bangkok lah. Vibe dia. Braga Walk. Jauh ke dia boleh jalan ni ni? Entahlah, kata 15 minit. Ha? Kata 15 minit. Pada pakai sweater. Sejuk. Macam Malaysia juga. Ya ke? Pakai sweater. Ya. Ah, yelah, betul lah. Betul juga. Betul. Ada panas. Eden, look. Kecil. Kecil. Kita kan panjang. Sikit ketat je. Abang Eden lah pokok sangat. Abang Eden. Pillow Cafe. Mari kita tengok. Cantik ke kafe ni? Tengok dah gambar macam cantik. Pillow Cafe. Oh, okey. Macam mana ni? Birthday. Ni birthday celebration. Labubu. Oh. Ni deko kat dalam. Wah, kita di planet sekarang ni, planet Mare. Lah tiba planet Mare. Menu banyak juga. Macam-macam ada. Kita random je atas sini. Dia okey. Okey, satu je. Kita makan gitu-gitu.
Yelah nak ambil nama mari. Makin makin salah lagi. Kita orang jalan-jalan kat celah-celah rumah orang. Kita orang berjalan nak pergi Pillow Cafe tadi. Kena lalu dekat sini. Kena lalu celah-celah rumah. Okey lah. Tak tahu kenapa tapi Bandung ni rasa macam sejuk sikit. Dia macam lain. Kalau kat Jakarta mungkin panas sikit lah. Ada orang. Tenang je. Walaupun tak dapat tu gelap betul. Gelap. Tapi best. Okey lah, best. Indonesia trip day 2. Bye. Kita check out dah. Day 2 kita nak check out. Trans Studio nak pergi makan dulu. Kita nak event balik. Trans Studio berapa lama ni? Ha? Setengah jam di sana. Let's go. Ni tengah load barang. Hotel kita nak pergi next. Hotel. Kita ada banyak beg lah. Beg besar ada 2. So, seorang pening nak order. Sebab 9 pages. murah gila guys. 9 pages menu. Ha. Macam mana nak pilih ni? Cantik kat luar. Dah tahu. Dapat angkat. Menu-menunya. Tunjuk apa menu-menu dia yang ada. Kita set di atas. Tak naklah semua kan. Kita tengok roughly je. Banyak sangat. Oh, kopi dia banyak. Kopi lagi kat kopi ni. Ni 35,000 sama dengan berapa ya? French latte. 35 sama dengan RM8. Kau bayangkan air ni RM8. Aku tak tahu nak cakap apa. Ni kat kafe tau. Kat kafe. Ni kafe terlalu fast. Kalau ni. Ni okey ni. Paris Jam. Berapa? RM59,000. RM59,000 sama dengan RM12. Aku tak tahu nak cakap apa. RM12 ni. Kejap. Nemi ambil yang ni pula. Ni kalau siapa yang curious lah macam mana harga dia. Ni tunjuk. Ni. Kita ambil ni lah Portugis sekarang ni. Okey, RM99,000. RM23. RM20. RM20 ya. RM20 je ni. Biar betul. Okey. Biasanya kat KL tak payah cakap lah. Memang satu Ni kita makanan ambil mahal. ni lah mami punya tadi mana. Ni. Apa dia panggil dah? Ada mushroom Pasta. soup. Okey, pasta mami okey ni. Ni aglio. Okey, bolognese ni RM49,000. RM49,000. RM10. Allah. RM10 ini. Aku tak tahu nak cakap apa. Makan kat mamak pun nak lebih kurang harga mamak. Ya, masya-Allah. Order ni. Sedap dia. Ni menarik. Air dia sedap. Tiramisu. Banyak lagi datang makanan. Kau makan. Ni Uniqlo dekat Bandung. Ni Trans Studio Bandung. Besar lah. Besar. Wah, kita di Paris. Bawah Paris. Oh my god, ramainya. Makan lainnya ni. City. Magic City. Jelajah Sky Pirates. Wah. Kau
Brookline. Bye. Dia boleh gerak terus ni. Tengok teater, kita ada magic show nak masuk. Jom kita tengok. Dia macam ni lah, show lah, literally show. Ada orang perform kan ni. Okay. No footage inside sebab no camera allowed. Ya, semua tunggu nak naik ni. Hai guys, belakang-belakang, kamera-kamera. Perlu sangat tu. Panas. Hello. Hai. Tak gerak lagi ni. Panas gila. Gerak dah. Let's go. Okay. Air ni kalau ada best, tapi tak ada. Air tu tak ada. Tutup. Oh, dia nak buka wish. Dia jatuh tu. Kita naik tu Fani. Tu jatuh. Kita naik tu. Skypipe. Sebelum aku menguasai seluruh elemen, aku tidak akan berhenti. Tak nak masuk mantu. Ya, tim-tim yang akan masuk mantu. Kalau mau masuk biar betul nak masuk. Alah, bila lagi kan? Ya. Kat sini. Kalau korang nampak ke tak ni? Macam ni je. Oh, tak ada. Start. Dia takut lagi ni. Tak ada patung. Mendam Kejap kan. Takut juga. Gelak sangat ni. Silap kalau duduk di sini. Banyak kiri. Dia macam mana ni gerak ni? Jangan gerak patung. Tak gerak. Patung tu tak gerak. Tak nampak apa-apa tapi takut. Alamak, takutnya. Tak ada. Oh, dia mesin je. Hanya dikosongkan, dikeluarkan barang-barangnya seperti handphone, dompet, kunci.
sampai dekat bawah cabin. Tak tahu korang nampak tak. Tak apalah, malam ni mungkin tak nampak. Tapi sejuk dia biasa. Tapi berasap mulut tau. Memang nice gila. Kopi gunung. Kita nak on the way ke cabin ni tau orang. Nombor 37. Sejuk dia okey. Tapi sebab lepas hujan ni, jadi sejuk gila kat lah. Mulut berasap pula. Nampak tak? Cantik. Cabin banyak. 37. Ha ah. Ini kanan pa? Ni kanan. Ha ah. 37. Besar kat sini So ni bilik kita orang. Ni ada katil ni. Ni just tarik je lah. Boleh. Tu toilet ada kat sini. Toilet.